Banyak sangat, lama sangat awak nak. Ya, okey, terima kasih. Uncle. Ya, kenapa? Tuan, Pak Cik ada orang carut. Ada orang mencarut? Kurang ajar betul. Siapa yang mencarut? Ni Pak Cik. Siapa yang mencarut? Kalau lah Fah tahu perasaan aku. Yang mana yang mencarut? Awak ke yang mencarut? Jangan mencuri. Banyak keliang ni. Siapa akak yang mencarut tu? Silaka nama dia. Okey, mari naik kereta. Sebelum saya Tuan Manap jadikan kamu bertiga 1, 2, 3 ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 saya tau. Tinggal saya nombor 4 je. Dating ke? Saya tengah on duty ni. Oh, ni perangai jangan dia baru aku. Ni dia aku lah. Ni dia aku tu lah. Dua-dua bukan anak aku. Stres aku budak-budak tu. Cik, sila pentingkan kenderaan cik. Mana helmet awak mana ni? Tak ada helmet tuan. Kenapa awak tak pakai helmet? Awak tahu tak kalau awak tak pakai helmet tu boleh membahayakan keselamatan awak? Betul tuan. Lepas tu kenapa awak tak pakai helmet? Awak tahu tak kalau awak mati, anak bini awak kat rumah nanti siapa nak tanggung? Kalau awak ada banyak insurans tak apa juga. Ini awak insurans awak ambil tak? Tak ambil lah tuan.